Siapakah sebenarnya Tun Sri Lanang? Beliau bukan sekadar seorang bendahara tetapi tokoh agung yang menyelamatkan sejarah dan budaya Melayu dalam bentuk tulisan. Tun Muhammad atau lebih dikenali sebagai Tun Sri Lanang dilahirkan sekitar tahun 1565 di Johor. Beliau berasal dari keturunan bangsawan dan bijak dalam urusan pemerintahan. Pada usia muda beliau dilantik sebagai bendahara Johor. Tun Sri Lanang memainkan peranan penting dalam diplomasi, ekonomi dan ketenteraan kerajaan Johor Lama. Semasa di Aceh beliau menulis Sulalatus Salatin atau sejarah Melayu iaitu karya agung yang merakamkan silsilah raja-raja Melayu, adat istiadat dan sejarah gemilang Melaka. Pada tahun 1613 Johor diserang oleh Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Tun Sri Lanang ditawan dan dibawa ke Aceh namun di sana beliau tetap dihormati dan dilantik sebagai Uli Balang di Samalanga. Di Aceh Tun Sri Lanang banyak menulis berdakwah dan membantu pentadbiran negeri. Hubungan beliau dengan Istana Aceh kekal erat hingga akhir hayatnya. Karya beliau menjadi sumber utama sejarah Melayu. Tanpa Tun Sri Lanang mungkin banyak kisah keagungan Kesultanan Melaka tidak diketahui generasi kini. Tun Sri Lanang meninggal dunia di Aceh sekitar tahun 1659. Namun nama beliau terus dikenang sebagai penjaga khazanah budaya dan sejarah Melayu. Pada hari ini nama Tun Sri Lanang digunakan di sekolah jalan perpustakaan dan institusi. Beliau menjadi lambang kebijaksanaan dan cinta kepada bangsa dan ilmu. Tun Sri Lanang mengajar kita bahawa pena lebih tajam dari pedang. Beliau bukan sahaja pembesar tetapi pencatat sejarah yang menyatukan bangsa melalui tulisan. Tun Sri Lanang ialah lambang ketokohan Melayu sejati iaitu berilmu, berwibawa dan berjiwa besar. Warisan beliau wajib kita kenang dan hargai. Jika anda ingin lebih banyak kisah tokoh Melayu hebat seperti ini, tekan like, subscribe dan kongsi video ini. Warisan kita, tanggungjawab kita.